Okey, pagi tadi HPB ada buat rakaman video di Tasik, berjalan selama lebih kurang 30 saat, di mana HPB letakkan kamera pada magic stick dan letak ke atas kepala pada ketinggian lebih kurang 1 meter, and then buat rakaman sambil berjalan selama 30 saat. Okey, ini adalah hasil dia. Okey, kalau tengok kat sini, yang HPB klik ni adalah original video. Maknanya dia default dia. Kalau kita tengok kat sini, dia punya view angle gear dia adalah mega. And then dia punya pan angle kosong, tilt angle pun kosong, and then roll angle pun kosong. Ini adalah seolah-olah dia punya default. Dan biasanya HPB buat video, and then lagi satu, video yang dihasilkan biasanya dia punya ratio adalah 16:9 sesuai untuk YouTube. Tetapi HPB telah ubah kat sini kepada ratio 9:16 untuk dimasukkan dalam TikTok. Okey, kalau kita tengok yang original mega, dia punya pan angle adalah kosong, tilt angle dia adalah kosong, dan roll angle dia pun kosong. Ini adalah, dan biasanya semua video HPB akan tukar kepada DWAP, view angle DWAP. Tapi kita tengok apakah view angle mega ni dia punya video. Ini adalah dia punya video yang kuning ni. Okey, daripada mula HPB cuba tunjukkan ini yang kita rakam tanpa video yang dihasilkan tanpa kita edit apa-apa lagi. Mega dan semuanya sama. Sama lebih kurang 30 saat. Ini dia punya yang tu. Okey, 30 saat tanpa apa-apa edit, tanpa buat reframe. And then untuk video yang berikut ni, yang ni tengok pada cursor yang HPB tunjukkan mouse ni. Yang ini adalah video yang HPB telah buat. Dia punya tu tengok, HPB dah reframe dengan reframe deep track, di mana HPB masa editing deep track tu HPB fokus kepada diri HPB, and then bila dah siap semuanya HPB ubah, tarik dengan menggunakan mouse macam sekarang ni warna hijau ni bermakna HPB tengah buka dia punya deep track tadi. Deep track daripada awal sampai habis maknanya fokus pada HPB. So HPB boleh adjust ni, tolak. HPB berada di mana? Nak di sini. Okey, di sini pun boleh. And then di sini pun boleh. Ataupun di atas. Kita boleh tarik kat sini dengan menggunakan cursor. Tapi HPB suka kita seolah-olah HPB berada di bawah. Di bawah. Paling bawah kat sini. And then mungkin HPB sengit sikit. Ataupun HPB sengit ke sini. Sengit ke sini sikit ialah kerana HPB nak nampak Tasik kat belakang ni. So bila kita dah adjust yang ini apa semua, kita dah on tadi tu, dan kita cuba tengok dia punya hasil video dia. So sepanjang video ni HPB berada kat sini. Pasal kita dah buat deep track tadi. Nampak? Ni sepanjang video dia. Sepanjang 30 saat video dia sama je. Okey. Sekarang katakan bagaimana jika HPB dengan deep track yang sama tu HPB adjust ke sini.
Okey, HBB tarik dia ke atas. Paling atas ni. So tengok apakah video dia nanti. Kita buat daripada mula pula Kita tengok rakaman daripada mula balik semula. Nampak? HBB dah tarik tadi, dia buat dekat atas kan ni. And then sepanjang video 30 saat ni, HBB sentiasa kat situ. Itu kelebihan gunakan deep track. So kita akan sentiasa berada. Maknanya dia punya fokus adalah pada diri kita. Nak juga test dengan Fasha. Okay. Hai. Hai. Tu nampak dia berada dekat tengah. Okey. Sekarang ni katakan deep track yang sama juga. And then biasa bila kita buat deep track dalam video ni pada permulaan rakaman, dia akan adjust kita berada di paling tengah. Ini kalau awal mula-mula deep track sebelum kita ubah kedudukan dia kita akan apa yang kita fokuskan dalam editing deep track tadi, kita akan berada di tengah. So kalau kita boleh tengok juga apakah video kat tengah tu macam mana rupa dia. Sepanjang video tu kita akan berada di tengah. Okey, dah nampak Okey. Sekarang ni oleh kerana kita dah highlight yang ini apa semua, kalau tengok dekat sini, pasal HBB tadi dewarp. So HBB boleh ubah kepada view angle yang berbeza. Sama ada nak dalam bentuk linear. Kalau HBB tukar linear, dia tak bagi. Dewarp saja pasal kita pada awal tadi. Ni dewarp lagi. Okey, tak boleh. Boleh adjust mana kita dah tu. Cuma kita boleh adjust dia ke bawah dan ke atas. HBB biasa suka berada di bawah. And then kerana nak nampak tasik sikit HBB, sedut kat sini sikit. So kalau kita rakam jalan, nampak dia fokus ke situ. Dia fokus kat kita lagi. Okey. Ini adalah bila HBB edit menggunakan deep track yang deep track editing menggunakan daripada original kepada deep track. And then untuk video clip yang ketiga ni, HBB adjust, kita ubah reframe. Reframe HBB kali ni HBB punya reframe ialah tengok kat sini. Ini tanda yang highlight ni, bulat circle kuning, ada circle putih ni, ini adalah tandakan kita punya reframe, apa yang kita reframe kat situ. Okey. Cuba tengok klik yang pertama Apa reframe dia? Tengok kat sini. Tadi HBB memang biasa buat video semua dewarp Okey, sekarang kita view angle kita dah tak boleh nak adjust apa semua apabila kita buat project kat sini. Kat sini, klik kat sini. Tengok dia punya view angle dia negatif 68.2 ni dia apa semua. Yang ini kita boleh adjust. Okey. Apa yang HBB buat kat sini sebenarnya ialah HBB fokuskan kepada kat sini ada lampu, tiang lampu. HBB adjust sentiasa fokus kat sini. Tiang lampu ni sentiasa berada di tengah. So pada minit yang ke berapa ni, saat yang ke berapa ni, HBB adjust. Okey. Sekarang masih lagi dekat tengah. Kita pastikan tiang lampu ni berada di tengah. Itu juga dengan yang ini. HBB cuba adjust dia berada di tengah. Nak macam mana nak adjust dia? Contoh katakanlah sekarang kita ambil yang paling ujung kat sini. Katakanlah kat sini tak ada sini tak ada apa-apa lagi, kita delete dulu katakanlah. Okey. Okey, HBB delete.
bila kita HBB delete dah tu, maknanya HBB dah buang dia punya reframe. Reframe terakhir adalah ini dia punya sudut apa semua. Memang yang ni tiang lampu ni berada dekat tengah. Tapi bila oleh kerana HBB berjalan, nampak tiang lampu ni makin lama makin berubah kerana HBB berjalan. So macam mana HBB nak fokuskan pada tiang lampu ni mesti berada dekat tengah. So katakanlah nampak dia dah tak tengah, HBB katakanlah dekat sini, HBB add keyframe, add keyframe, ataupun dekat sini pun boleh add keyframe, ataupun dekat sini kita add keyframe. So HBB tekan add keyframe, and then oleh kerana ni HBB adjust supaya dia berada di tengah. Ni yang lampu ni berada di tengah-tengah. Yang ini dah ada grid ni, dah membantu HBB untuk adjust berada di tengah. Katakanlah bila masa berjalan lagi, tiang lampu tu makin lama makin berada di tempat lain. Okey, so apa HBB buat? Add keyframe, and then kita adjust dia supaya dia sentiasa berada di tengah. And then okay, ini adalah hasil bila kita keyframe kita ada point yang kita target. Okey, sekarang kita tengok. Nampak? Dekat sini nampak. Tiang lampu ni HBB sentiasa pastikan cuba dia berada setengah yang mungkin. Nampak? Sepanjang video ni dia kat situ sahaja. Okey. Katakanlah HBB nak ubah dia punya keyframe dia tu, HBB tak nak ni, maknanya kita nak kat sini HBB nak edit, buang semua keyframe ni. Katakanlah HBB delete, HBB nak keyframe yang lain. Sekarang HBB dia target ialah daripada awal video kita pusing dulu, kita nak dapat kita punya target yang mana satu. Okey, ni daripada awal sampai habis, maknanya ni kosong lah, seolah-olah tak ada apa-apa. Kosong, tak ada edit apa semua, seolah-olah ini adalah original video. So apa HBB nak buat? Daripada awal lagi HBB punya target adalah ini. HBB nak target yang ini. So HBB dah adjust dia berada kat tengah ni apa semua. Katakanlah ini kan tu. So HBB add keyframe. Okey, dia berada di tengah. Okey, dan kita biarkan video ni berjalan. Kita tengok dia masih berada di tengah. Apabila dia mula beralih apa semua, okey, nampak dia dah beralih sikit ke sini kan, kerana HBB bergerak kan, berjalan apa semua. Kita nampak dia dah berubah apa semua. Sekarang okey, kata target kita nak, macam HBB cakap, nak kita ni berada kat tengah kan. So macam dia dah beralih sikit, HBB adjust dia balik semula, bagi dia dekat tengah, and then HBB add keyframe. Kalau boleh, kalau kita nak fokus kat sini tengah ni, kalau boleh kita lagi banyak add keyframe in between ni, supaya dia sentiasa kat tengah lagi, maknanya kita akan dapat seolah-olah
memang dekat tengah saja dia, tak apa. And then kita cuba gerakkan lagi. HBB sedang berjalan ni apa semua. Okey, dia masih berada di tengah. Okey, sekarang dia dah mula sengit sikit. Berhenti. HBB adjust sikit, berada di tengah. Add keyframe. Dia makin besar kerana HBB sedang berjalan mendekati tempat ni. Tak apalah, yang penting kita nak pastikan yang ini berada di tengah-tengah. Nampak dia dah terkeluar dah tu. So okay. HBB nak dia berada di tengah-tengah. Okay. Add keyframe. Dia dah mula terkeluar nampak tu. Berada di tengah-tengah lagi. Okay. Add keyframe. Maknanya okay, add keyframe. Add keyframe. Dia berada di tengah-tengah. Okay. Kalau boleh kita nak ujung video pun dia sentiasa masih berada di tengah lah. Okay. Kita add keyframe. Okay, cuba kita tengok hasil dia. Di mana gazebo ni ataupun wakaf ni berada di tengah-tengah. Sepanjang video 30 saat, HBB punya reframe adalah kita fokuskan yang ini berada di tengah-tengah. Sampai habis video 30 saat dia berada di tengah-tengah. Okey, video yang ini pula. Cuba kita tengok dia punya keyframe dia. Ini daripada original video. Bila yang pertama, pada saat yang pertama tu, kita letakkan keyframe, kita add keyframe, dia akan bagi kita punya pan angle dia kosong, tilt angle kosong, dan juga roll angle pun kosong. So HBB, apa HBB buat ialah kat sini kosong, and then HBB nak kekalkan sehingga hujung dia punya pan angle masih lagi kosong, tetapi HBB ubah dia punya pan angle HBB ubah kepada 360 darjah. Bermakna seolah-olah video ni akan berpusing. So kita tengok dekat ujung ni. Ini adalah 1 kali 0,0 ni bermakna 360 darjah. 360 darjah. So apa hasil dia? Maknanya kita punya tilt angle masih kosong, roll angle pun masih kosong, dan video ni HBB berjalan selama 30 saat. Dan kita tengok kalau dia kosong, kosong, and then hujung ni 360 darjah dia punya pan angle. So kita akan tengok seolah-olah dia berpusing. Nampak dia berubah, dia angle dia berubah. Cuba kita berhenti sekejap. Kita berhenti sekejap, kita nak tengok apakah angle dia kat sini. Angle dia telah berubah kepada 71. Yang lain masih lagi sama, tilt angle kosong, roll angle pun kosong. Tapi dia punya pan angle telah berubah kerana HBB telah adjust pada akhir ujung kat sini adalah 360. And then cuba kita gerak lagi. Okay, HBB jangkakan bila berada di tengah-tengah dia mestilah 180.
Sekarang dah lebih 193, maknanya dia bukan tengah-tengah. Kalau tengah-tengah pun 180. Okay. Ini pasal HBB set mula kosong, akhir 360. So mula-mula dia pusing, and then yang pada 360 dia sama macam seolah-olah masa kosong. Tapi HBB berjalan ni kan, nampaklah berbeza sikit. Okay. Cuba kita lihat, jika HBB kekalkan triangle kat sini adalah kosong juga. Pen angle adalah kosong juga, sama seperti awal. Kat sini kosong, ujung pun kosong. Kita tengok video dia. Ni ikut dia sama je kan, dia tak nampak lah view yang kiri kanan apa semua sangat. Dia bergantung pada pergerakan HBB tadi, kat mana HBB halakan kamera. Situ je lah kosong dia, padahal dia dah rakam 360 darjah keliling. Tak nampak cantik kan view kalau kita kekalkan kat situ. So apa HBB buat? HBB ubahlah kepada .360, and then supaya kita dapat hasil dia yang lebih cantik lah. Maknanya seolah-olah dia berpusing. Okey, yang ini pula pada awal dia punya pen angle, tilt angle dengan roll angle dia pun kosong. Yang ini pun telah ubah pada 360, sama seperti video sebelum ni. Cuma apa yang HBB ubah adalah tambah lagi kat situ adalah view angle gear. Maknanya HBB ubah kepada Tiny Planet. Ubah kepada Tiny Planet. So maknanya bila kita ubah kepada Tiny Planet, automatic kita punya tilt angle akan menjadi negatif 90. And then pada hujung sini 360 darjah dia punya pen angle, dia punya tilt angle masih lagi 90 darjah. And then cuba kita lihat dia punya hasil. Dia sama seolah-olah macam kita buat tadi, pen angle sahaja yang berubah, kosong 360. Dia berpusing kerana HBB set kan daripada kosong mula, dan ni 360. Kosong kat sini dan ni 360. And then dia punya tu tilt angle dia adalah negatif 90. Untuk video yang ini pula terbalik. HBB ubah tilt angle dia kepada 90. Ini semua nanti bila anda ada kamera Insta360, tak kisahlah X3, S4, S5 ataupun siri-siri yang lain, kita boleh bermain-main dengan bahagian editing bila kita buat reframe apa semua. Okey, sekarang ni adalah 90. Tadi yang ini adalah negatif 90. Yang ini adalah 90. Kalau kita ubah 90 ni kepada 45, apa dia jadi?
Dia macam ni. Dia akan berubah sikit macam ni. Bergantung pada kita lah. Nanti bila kita ni apa semua, kita tak perlu risau. Try and error sahaja. Lapor ni buang lah dari tadi tu. Ada okey. Ini adalah yang tu. Untuk bahagian view angle gear Tiny Planet. Untuk video yang terakhir ni, apa HBB buat? HBB adjust reframe ni berubah-ubah ikut keadaan. Cuba kita tengok dulu video ni. Ni daripada awal, HBB ubah reframe sekejap ke sini, sekejap ke sana. Ini kelebihan 360. Kita boleh ubah sekejap nak ke sini. Okey, kalau kita tak seronok yang tu, kita boleh adjust apa semua. Okey, tadi nampak. Kenapa dia ada berpusing ni? Pasal daripada sini, tengok dia punya tu. Dia punya bila HBB reframe, tengok kat sini. Ini dia punya pan angle, dia punya tip angle apa semua. Kalau HBB ubah tip angle ni kepada kosong pun boleh. Okey. Ada ke bawah. HBB dah ada balik ke bawah. So macam mana kita nak adjust ni? Kita boleh naikkan ke atas sikit. Nampak supaya dapat negatif tadi negatif 7.5 tadi. Okey. Ada kat situ. Boleh ubah. Ataupun HBB nak HBB berada kat sini. Bila HBB berada di kat sini, dekat tengah-tengah, dia punya sudut pun telah berubah. And then tadi nampak bila kita video jalan ni, nampak dia macam berpusing. Ini kerana roll angle HBB adjust kat sini. Dekat reframe yang kat sini, HBB ubah kepada 390 darjah. Bermakna satu kali pusing dengan 30 darjah. So dia akan nampak sengit sikit. Kalau HBB kosong, ubah pada kosong kat sini, tak nampak HBB dah tegak 90 tadi, 30. Nampak dah sengit sikit kan. Dah sengit. Tapi tak apa. Yang penting bila ada kat sini, dia 390 lah ni. Sebenarnya 360 campur dengan 30, 350. Yang ini bermakna daripada sini sehingga ke sini dia akan roll angle. Dia akan berpusing 360 darjah dan kemudian dia sengit 30 darjah. Cuba kita tengok. Nampak dia berpusing kan? And then selepas tu dia hampir habis, dia akan tetap sengit pasal kita tak ada tambah lagi keyframe. Maknanya video selepas itu dia mengikut yang terakhir punya keyframe. Apa dia punya angle, apa dia punya tu, itulah dia ikut yang kita telah tetapkan tadi. And then bila dah edit ni apa semua, nanti sebenarnya kita boleh perlahankan apa tu semua. Mungkin nanti HBB buat video yang lain.